dan nak bercakap pun jadi macam tergagap-gagap. Selamat pagi guys. Pagi ni aku ada projek, aku nak semai anak pokok pisang tanduk. Tapi ya bukannya dari anak pokok, tapi ya dari mata-mata anak pokok. Yang aku cari tadi di sekeliling pokok induk dia tu, dia ada mata-mata dia tu. Jadi yang tu aku nak semai, aku nak jadikan ya anak-anak pokok lah. Nanti bila ya dah keluar daun, lepas tu kita cabut, lepas tu kita pindah tanam dekat polybag. Situ guys, aku punya mata-mata anak pisang tanduk. Aku dah rendam dia dengan racun kulat. Kali ini aku nak semai dia kawasan ni. Ikutkan boleh je terus semai dekat polybag, tapi buat masa ni aku kekurangan sumber tanah, sumber media. Jadi aku semai kat sini dulu lah. Nanti dia dah tinggi, dia dah keluar daun, baru kita ambil, tu kita pindah tanam. Sini aku buang biji-biji benih yang dah lama. Jadi hari itu aku ingat aku nak tanam kacang panjang sini. Tapi tunggulah, nanti aku beli biji benih dah yang baru. Oke guys, sekarang ni kondisi badan agak tidak menentu sebab aku dalam proses pemulihan. Jadi badan agak lemah, mata sentiasa ngantuk, dan nak bercakap pun jadi macam tergagap-gagap. Aku ada misi tersendiri lah. Jadi aku kena laksanakan dulu boleh-boleh dah sampai habis lah, sampai benda tu tidak berulang lagi. Jadi aku kena berusaha keras dan terus konsisten untuk menjaga diri dan menjaga kestabilan diri. Oke guys, jom kita pergi semai kita punya anak pokok pisang tanduk. Hari tu anak pokok dia situ, pokok yang induk dia tu ada situ, ada 2 pokok. Jadi aku tinggalkan sepokok je lah. Pokok dah aku cabut, aku ingat aku nak buang ataupun bawa balik nanti. Jadi mata-mata ada yang sekeliling bawah dia ni aku ambil tadi untuk aku semai. Proses dia mudah aja guys. Ni aku dah ambil, dia macam puting-puting susu pula. Ni tadi besar, aku kecilkan sikit lah, aku buat nipis-nipis macam ni. Pas senang aku nak bagi duduk dia. Dan macam tu lah contoh dia, macam tu. Nanti dia akan bertumbuh secara alami dan keluarlah anak pokok dia nanti. Baru kita cabut, lepas tu kita pindah tanam. Ini banyak nih. Ada berapa aku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey lah 7. Proses dia mudah je. Benda ni kita susun. Itu aku bagi dia leper tadi. Ini senang aku nak susun. Tuh. Yang kecil ni kita letak tepi sikit lah. Okey. Cukup 7. Last sekali kita tutup dengan tanah. Nanti dia pandai lah, dia keluar akar dia sendiri. Ini aku semai saja, bukan aku tanam. Tak boleh kalau nak tanam macam ni. Kita semai, kita bagi dia keluar daun, keluar batang dulu, baru kita cabut balik. Kita tanam tempat lain. Kecap je ni, pisang dia tak lama pun. Oke guys,
Settle lagunya job. Seperti biasa guys, lepas apa-apa hal kita tanam sesuatu mesti siram dah. Nah, sekarang cuaca panas, kita kena kerap menyiram tanaman. Oke guys, settle sudah project aku pada pagi ini. Aku semai mata-mata anak mata-mata anak pisang tanduk. Dia bukannya anak pokok, dia belum jadi anak pokok, dia masih mata dia lah. Aku nak bercakap pun agak susah. Oke guys, apa hal nanti kita tunggulah perkembangan dah. Moga-moga ianya hidup cantik, keluar batang, keluar daun. Nanti kita akan pindahkan lah dia dekat mana-mana nanti, di kampung ke apa. Kat sini aku nak tinggalkan satu pokok sahaja. Yang niar itu dah lama dah. Dia jadi macam makin terbantut dah. Dia tak dipindahkan ke tempat lain. Kita tengoklah nanti, sepokok ni cukup lah. Anak-anak dia semua aku dah ambil. Aku dah jadi bapa angkat kepada anak-anak dia tu. Jadi tinggallah ibu dia seorang. Moga-moga ianya berbuah nanti. Tengok pun macam lambat ya. Oke guys, apa hal, kita jumpa di video selanjutnya. Doakan moga aku berjaya memulihkan diri. Oke guys, jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.